kilat 006. Yang ni aku guna untuk trim sikit-sikit lagi lah. Malam aku dah guna yang mesin umpuk minyak kan, tapi tak boleh nak rapat sebab jenis yang tolak tu kan. Ni aku dapatkan yang ni 006 tri je kan. Buang pun nak trim tepi-tepi longkang, sudut-sudut yang susah kan, pakai yang ni sebab dia ringan. Dia yang best dia punya piring boleh pakai piring yang macam minyak punya. Tali aku boleh pakai tali. Pusingan dia lawan arah jam, ikut tawaf. Kita boleh custom nak pakai tali ke mata ke, terpulang. Sebab dia punya kepala memang macam petrol punya, macam 2 stroke 4 stroke kan. Ni sama, harga dia boleh lah, cuma bagi aku yang nak kena beli banyak ni dia punya bateri. Kalau kawasan luar lagi banyak bateri aku guna, tapi takat nak trim longkang-longkang kan, yang ni memang sesuai, aku recommend. Tengok kat beg kuning, berbaloi untuk orang yang malas nak maintain yang minyak punya. Minyak kan nak kena tuti lah, nak kena banyak maintenance lah. Ini je kan, dapatkan. Tengok kat beg kuning.